Dekat dalam tu. Okey, Alhamdulillah. Okey, tuan-puan, sekarang saya nak keluarkan 5 gram yang mana saya beli secara outright purchase. Siapa yang beli secara EPP pun macam ni juga cara dia. So, boleh tengok macam mana cara dia. Tuan-puan nampak tak collection ni? Okey, tuan-puan kena tekan ni dulu. Okey, lepas tu dekat sini, tuan-puan kena scan QR untuk collection. Okey, yang mana tuan-puan dah siap-siap dah buka. Nampak tak ni? GIT shipment dengan scan ATM. Tekan scan ATM ni. Okey, lepas tu tekan OK. So jadi dia hantar TAC dulu. Okay, approve. Okay, scan. So dapat ni Papi Gold, bullion bar 5 gram, request TAC. Okay. Nampak tadi? Collection order updated successfully. So proceed payment. Payment untuk kita punya gold premium. Okay. ATM fee. ATM fee. Processing payment. Berapa ringgit tadi? 15. So, kita masukkan kad. Macam biasa ya tuan-tuan. Masukkan kad. Okey. Alright. Jangan lupa ambil kad. Okey. Macam biasalah kita tengah bungkus. Kita tengah bungkus. Nanti kita gosok-gosok sikit supaya cepat. Okey. Okey, tu dekat dalam tu. Okey, Alhamdulillah. Saya suka sangat design ni. So, jom tengok. Papi Gold, bullion bar 5 gram tuan-puan. Okey, jadi tuan-puan nak keluarkan, kalau tuan-puan nak cepat, keluarkan melalui ATM Gold. Sementara kita masih ada promosi Gold Premium dan ATM fee ni sama macam tuan-puan keluarkan melalui GIT. Sangat-sangat mudah. Follow the step yang saya bagi satu persatu dekat dalam description. Ada apa-apa masalah, hubungi saya. Belum ada account, senang je. Boleh follow saya, tinggalkan detail dekat biru. Saya akan bantu tuan-puan, hubungi tuan-puan, saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Okey, bye.